Isterimu bukan objek pelepas geram. Mereka menjadi ujian dan cobaan buatmu. 1. Isteri dan anak-anak akan menjadi musuh buatmu, maka awasilah mereka. Jika kamu menyantuni dan memaafkan, itu lebih baik buatmu. 2. Jika isterimu nyusus, maka pulaukanlah dia dengan pisah ranjang. Jika perlu, pukullah dia dengan pukulan yang ringan, seperti mana pukulan Nabi Allah Ayub dengan rumput kering. Jika dia kembali mentaatimu, jangan engkau mencari dan mengungkit-ungkit kesalahannya. 3. Jika isterimu lebih mengutamakan harta dunia, maka berilah mereka muta'ah dan ceraikanlah dia dengan sebaik-baiknya, memperhitungkan waktu edah. 4. Jika engkau hendak menggantikan isterimu dengan isteri yang lain, maka haram kau mengambil kembali apa harta yang telah engkau beri padanya, iaitu isteri yang engkau ceraikan. 5. Engkau tidak diberi beban atas alasan kewajipan untuk memenuhi segala keperluan pasanganmu dan anak-anakmu. Cukup sekadar kemampuan yang kamu mampu. Jika kamu miskin, maka kerabat yang berkemampuan wajib membantu meringankan beban keluargamu. 6. Jika isterimu berkemampuan, hendaklah dia sama-sama membantu atau bersedekah untuk merenangkan bebanmu. Tidak ada istilah duit isteri haram buat suami, semua itu hanya ajaran ahlul bid'ah wal ahlul fasyik. 7. Haram isteri mengungkit-ungkit pemberian suami atau meminta-minta di luar kemampuan suami. 8. Jika isterimu sudah berketetapan mencari jalan untuk bercerai, sedangkan kamu masih inginkan perkahwinan itu, jangan susahkan mereka. Maka biarkanlah dia menebus talak untuk dirinya, dan kamu atau suami berhak menuntut kembali setiap harta yang telah kamu berikan kepadanya. Memulangkan mas kahwin yang dipersetujui sebelum akad nikah adalah satu kewajipan bagi perceraian tebus talak. 9. Islam tidak mensyariatkan hantaran yang tinggi-tinggi kerana itu akan membebankan para isteri yang ingin menebus talak buat dirinya. Nota: hayati Al-Quran keseluruhan. Kerana banyak ajaran-ajarannya telah dilupakan akibat terlalu banyak ajaran-ajaran kitab ahlul bid'ah fasyik wal musyrik yang diangkat menjadi agama. Ketika saya memposting sebuah nasihat atau sesuatu yang berkaitan dengan ilmu agama, bukan berarti saya lebih baik atau menggurui Anda. Akan tetapi, itu adalah nasihat bagi diri saya sendiri. Namun